Kalau dulu nak dapat sebuah smartphone yang ada chipset yang hebat-hebat kan, memang susah dan harga dia tu agak mahal lah. Tapi sekarang dah berpatutan. Dekat saya ada dua device, iaitu Honor 400 pada tanda harga 1899 anda mendapat Snapdragon 7 Gen 3, manakala untuk abang dia Honor 400 Pro, yang ini anda boleh dapat Snapdragon 8 Gen 3 pada tanda harga RM2,699. Bawah RM3,000 dah dapat spek flagship. Tak hebat ke tu? Cumanya yang mana yang berbaloi kan, yang Honor 400 ni ataupun Honor 400 Pro, dan apa beza dia? Jom. Mula-mula kita pergi dekat bahagian skrin dia. Tengok macam biasa je, macam dua-dua sama je kan. Apa beza dia ni? Untuk yang biasa ni, dia ialah skrin jenis AMOLED kat sini, tapi saiz dia ialah 6.55 inci. Manakala untuk yang versi Pro ni bersaiz 6.7 inci. Dan perbezaan lain yang agak ketara kat sini lah, kalau tengok yang ini dia lebih flat tau skrin dia, tak ada curve ke. Yang ini dia ada curve sedikit dekat bahagian tepi. Curve dekat Pro ni dia tak adalah ketara sangat kan. Kalau anda tengok macam tak nampak sangat. Kalau anda tengok betul-betul mungkin nampak sedikit lah curve dia. Tapi curve dia bukanlah kalau jatuh tu terus pecah ke apa. Curve dia sikit saja untuk anda rasa selesa. Dan ada ciri-ciri terbaru juga dekat kedua-dua skrin ni, iaitu macam kita tahu dia punya kecerahan boleh pergi sehingga 5000 nits dekat sini. Kemudian dia ada motion sickness release kat sini kan. Ada benda-benda ciri-ciri terbaru kat sini. Dan untuk anda yang menjaga mata memang berbaloi lain ni, sebab dia ada TUF Rehealer Certified kat sini untuk menjaga mata anda daripada jadi silau lah kan. Tengok phone malam-malam. Yelah, sebab kita sekarang ni kadang-kadang sebelum tidur tu scroll dulu kan. Tengah scroll tiba-tiba tertidur dekat sini. Jadi ciri-ciri ni owner dah tahu dah apa yang anda buat sebenarnya. Jadi diletakkanlah ciri seperti ini untuk menjaga kesihatan mata anda. Kemudian kita lihat dari segi rekaan. Okey, kalau tengok rekaan kedua-duanya nampak macam sama tapi berbeza sebenarnya. Okey, untuk yang versi yang biasa ni, kebanyakan orang kata dia nampak macam satu jenama, macam mana saya kata? Satu jenama buah lah. Kalau tersalah sebut nanti bahaya juga. Jenama yang mana kalau tengok kat sini, dia punya rekaan dia yang agak flat kat sini tau. Okey, tapi rasa solid kat sini. Kemudian bahagian tepi dia memang nampak hampir sebiji lah. Cuma yang dekat sini bahagian kamera dia yang berbeza. Dia ada dua kamera setup dengan satu flash. Tapi untuk yang Pro ni memang berbeza habis lah dengan versi biasa. Yang Pro ni dia lebih curve dekat sini tau. Macam saya mementingkan keselesaan. Saya memang lebih yang Pro ni lah, sebab dia curve dekat bahagian belakang, kemudian dia curve dekat bahagian skrin. Bila anda pegang tu memang rasa lebih selesa. Kemudian dia punya pembaharuan dekat bahagian kamera, yang mana kat sini kita ada 3 kamera setup, dan dia punya kawasan kamera ni memang berbeza lah dari segi dia punya rekaan berbanding smartphone lain ataupun smartphone Android pun. Yang anda tengok dekat phone Honor yang lain pun memang berbeza habis lah untuk siri 400 kali ni. Jadi rekaan ni anda suka yang jenis macam mana? Yang curve macam ni ke ataupun yang solid, yang flat macam ni kan? Apa kata tinggalkan pendapat anda kat bahagian bawah. Saya nak tahu juga. Kemudian kita pergi dari segi prestasi. Okey, prestasi macam kita tahu yang biasa ni dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. 7 Gen 3 sebenarnya dah cukup hebat dah, dan anda boleh dapat dia bawah harga 2000 tu memang bagi saya memang cukup cun lah. Bawah 2000 prestasi dia mengagumkan kat sini, kamera setup dah kat sini kan. Nanti kita akan cerita tentang kamera tu. Dan kalau anda nak yang Pro ni, kalau anda nak yang chipset yang flagship, anda nak pakai untuk jangka masa yang lama, anda suka buat multitasking ataupun kerja-kerja berat, main game yang berat-berat grafik dia kan, better yang Pro lah. Dengan harga bawah RM3,000 dah dapat Snapdragon 8 Gen 3. Kedua-dua smartphone ni memang hebat, tapi macam mana bab bateri dia? Okey, kedua-duanya ada bateri yang sama sebenarnya, iaitu 6000 mAh, tapi consumption bateri menang dekat yang versi biasa disebabkan skrin yang lebih kecil dengan dia punya chipset tu lah yang kurang berkuasa sikit. Sebab bila kurang berkuasa sikit ni, dia tak makan banyak sangat bateri. Berbanding dengan Pro ni dia makan sikit lah dia punya bateri kan, tapi dia cukup berkuasa. Dan skrin dia pun lebih luas, sebab itulah dia makan lebih bateri kat sini. Tapi tak perlu risau, sebab kedua-duanya support supercharge kat sini. Untuk yang versi biasa dia support sehingga 80 watt supercharge. Bagi saya dah cukup laju, tapi untuk yang Pro ni lebih lagi. Untuk yang Pro ni dia support sehingga 100 watt dekat sini, dan dia ada juga wireless charging 50 watt. Dah cukup laju kan, wireless charging 50 watt pula. Dia punya supercharge dia 100 watt pula kalau guna kabel kan. Okey lah tu. Cumanya phone kedua ni tahan lasak ke? Memang nampak cantik, tapi kalau terjatuh ke apa takut pecah kan. Kalau kita tahu Honor ni sebenarnya memang tahan lasak. Untuk pertama anda, kedua-duanya ada rating IP
IP68. Cuma untuk yang Pro ni lebih sikit, dia ada IP69. Yang mana kalau anda pergi dekat tempat yang berpressure kan, ini lebih selamat lah. IP68 bagi saya dah cukup okey lah kalau anda jadikan dia sebuah smartphone untuk anda buat grab food ke, yang naik motor kena hujan selalu ke, atau pergi diving ke kan. Dah better dah, kedua-dua ni memang cukup dah untuk anda. Dia siap ada pengiktirafan SGS 5 star lagi kat sini kan, yang mana kalau drop tu memang susah nak pecah sebenarnya. Cala-cala tu biasalah kot. Di samping tu juga dekat bahagian skrin dia ada reinforced glass, yang mana memang kukuh dekat sini lah, memang sukar untuk pecah. Kalau kena benda-benda tajam itu lain cerita, tapi kalau setakat lantai yang biasa tak ada masalah pun. Jadi macam mana bab kamera dia kan, sebab kat sini dia ada 2 kamera dengan 3 kamera. Adakah kamera dia berbeza? Okey, jom saya cerita sikit lah. Okey, kedua-dua kamera yang ada ni sebenarnya sama sahaja dekat sini. Jadi yang pertama sekali ialah kita ada 200 megapiksel sensing main camera. Okey, main camera dia 200 megapiksel kat sini lah. Jadi tangkapan dia kat sini sebenarnya lebih kurang sama sahaja. Kemudian yang kedua, kita ada 12 megapiksel ultra wide dan makro dekat sini. Salah satu lens dia ialah ultra wide dan makro. Dicampurkan sekali tapi 12 megapiksel kat sini lah. Jadi kalau nak tangkap gambar ultra wide ke apa, memang anda akan gunalah fungsi macam ni. Memang penting. Cuma kamera ketiga yang ada dekat versi Pro ni, kamera apa sebenarnya kan? Sebenarnya dia bukan sebuah kamera telefoto. 50 megapiksel kat sini. Untuk anda yang suka zoom tu, better ambil yang Pro lah. Tetapi dekat yang tak Pro ni pun sebenarnya boleh je zoom, tapi dia gunakan AI dekat sini. AI super zoom sehingga 30 kali ganda. Kalau yang Pro ni sehingga 50 kali ganda. Jadi kalau anda suka gambar portrait yang anda nak jauh tapi nak zoom tu, better yang Pro lah. Dia punya kualiti dia lebih lagi kat sini. Jadi dari segi perbezaan tangkapan ni sebenarnya tak berapa nak beza banyak sangat pun. Cumanya dari segi warna dia mungkin anda akan nampak lah dekat yang Pro ni lebih lagi dia punya skema warna berbanding yang biasa ni. Dan inilah untuk rakaman kamera utama dia. Macam nak tahu dia ada zoom tapi 2 saja yang standard dekat sini. Kalau lebih mungkin akan pecah, tapi saya tak nak gunakan. Dan untuk dia punya ultra wide 0.7. Dia juga ada penstabilan kat sini. Saya boleh gerakkan, anda boleh tengok macam mana kualiti dia kat sini kan, nice ataupun tidak. Dan ini untuk rakaman kamera belakang. Dia ada penstabilan kat sini. Dan kalau tengok dari segi rakaman dia boleh katakan agak nice kat sini lah. Kita akan cuba zoom, iaitu secara standard ni ialah 3 dekat sini. Nice. Kalau saya cuba lebih pada zoom, mungkin dia agak pecah sikit lah. Saya boleh katakan nak guna 3 saja. 0.6 pun ada juga kat sini macam ni. Jadi boleh nampak lah lebih luas kat sini. Pendapat anda? Tapi yang lebih menarik bagi saya ialah kita ada Hackout Studio 2.0. Kalau kita tahu Hackout Studio ni pernahnya hadir dekat Honor 200 series. Honor 200 series tu kalau try memang nampak dia punya gambaran studio tu memang cantik lah. Tapi kali ni dia lebih enhance sekali lagi supaya nampak lebih studio, dan anda boleh guna juga untuk bukan tangkapan muka. Anda boleh guna untuk tangkapan landscape juga, boleh nampak macam studio. Nampak dia punya next level tu macam mana. Dan kepada anda yang suka buat live tu kan, memang mementingkan kamera selfie yang cantik. Tapi nak dapatkan kamera selfie yang cantik ni dengan bawah 2000 macam tu memang susah sebenarnya. Dekat sini kita ada 50 megapiksel selfie kamera. Jadi dengan kehadiran dia memang membuatkan kamera ataupun untuk live anda tu lebih menarik. Cuma mungkin nak buktilah cantik dia macam mana kan. Jom. So inilah contoh untuk rakaman video dekat Honor 400 Pro. Macam nak tengok sendiri macam mana kualiti dia kat sini, okey. Kalau tengok kalau dekat waktu yang cerah kat sini, okey. Kalau gelap sikit macam ni lah. Dan inilah 0.8 secara custom ya, okey. Anda boleh zoom sikit dapatkan satu kat sini. Satu not bad juga kan. Kualiti dia nice juga kat sini. Ini untuk kamera depan. Dan ini pula untuk rakaman dekat Honor 400 yang biasa. Saya berkata Honor 400 yang biasa pun cukup okey dah kat sini. Cuma dia punya paparan ni mungkin agak zoom lah. Kalau anda guna satu macam ni lebih dekat dekat sini kan. Saya gunakan 0.8 lah. Jadi kualiti dia nice kat sini. Dekat bahagian cerah pun nice. Cuma mungkin kualiti dari segi dia punya sharpness dia agak kurang sedikit. Tapi still okey lah bagi saya. Ada satu ciri AI yang saya nampak kat sini agak popular, iaitu bila anda tengok gambar, anda boleh jadikan dia sebagai sebuah video yang bergerak-gerak. Dan penggunaan dia sangat simple. Anda tangkap gambar apa-apa yang nak jadikan dia gerak, kemudian anda pergi dekat galeri tu, anda buat je image to video. Memang sangat simple lah. Cuma dia ambil masa sedikit lah untuk proses daripada gambar tu jadikan video. Dan surprise anda punya gambar tu dah boleh bergerak sekarang. Macam muka saya yang statik,
pun boleh bergerak juga lepas tu. Tambahan untuk anda yang memang nak pakai sebuah smartphone ni dengan jangka masa yang lama lah, yang mana dekat sini kita ada Wi-Fi 6 tau, dekat owner 400 yang biasa. Tapi kalau anda nak pakai smartphone yang lebih lama daripada tu, okey, selain daripada i11 yang dia ada, kita ada Wi-Fi 6E dan juga Wi-Fi 7 dekat versi Pro. Wi-Fi 6 dah cukup bersyukur dah kalau ada kat Malaysia ni kan. Wi-Fi 7 yang akan datang ni kalau ada memang lebih dahsyat lah kat sini. Jadi kalau anda tak nak ketinggalan dalam teknologi, maybe anda boleh guna ataupun beli siap-siap yang Pro ni. Untuk update dia pun agak lama juga, dia berikan 2 tahun kat sini dan juga security update sehingga 3 tahun sokongannya. Jadi saya ada kesimpulan yang mana yang perlu anda beli, yang biasa macam ni ke ataupun yang Pro. Okey, dia bergantung. Kalau anda lebih selesa jenis yang flat macam ni, ambil yang biasa pun dah cukup dah. Tapi kalau anda suka yang curve macam ni, yang rasa selesa kat tangan kan, ada setengah orang suka macam ni, anda ambil yang Pro. Yang suka tengok gambar zoom tu, ambil yang Pro. Tapi kalau itu bukan priority untuk anda, yang biasa ni pun dah cukup membadai dah bagi saya. Cantik pun cantik kan dia punya smartphone ni. Kalau buat bateri ataupun fast charging tu, dia tak adalah beza sangat. Itu bukan satu titik untuk anda memilih antara kedua-dua smartphone ni lah. Tapi kalau buat skrin yang lebih besar, okey yang Pro ni. Kalau yang anda tak kisah sangat, skrin kecil lagi better kan, lagi senang nak pakai satu tangan macam ni, ambil yang biasa je. Jadi ikut priority anda lah, yang nak yang mana kan, nak skrin besar ke ataupun nak prestasi flagship kat sini ke, ambil yang Pro. Kalau tak ada pun anda nak minat benda-benda macam tu, tapi still lagi nak sebuah smartphone dengan prestasi yang baik, tak rasa regi ataupun memang puas hati, yes, yang biasa ni pun dah cukup membadai. Jadi apa pendapat anda? Anda suka yang mana? Yang biasa ataupun yang Pro? Harga dia pun berpatutan dekat sini. Tinggalkan komen dekat bahagian bawah dan macam biasa lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.